Macam mana nak fight dengan majikan? Ramai orang yang tanya saya soalan ni dia orang cakap, Encik Syakir, hari tu saya kerja Christmas, saya kerja tahun baru, tapi majikan saya tak bayar saya double ke, triple ke, ataupun Encik Syakir, hari tu saya buat overtime, tapi majikan saya tolak 1 jam. Jadi di akhir je cerita tu dia akan tanya saya, macam mana nak fight dengan majikan ni? Okey, biasanya bila orang tanya-tanya semua ni kan, saya akan tanya dia orang balik sebenarnya. Dah tanya ke belum majikan awak tu ataupun HR awak tu? Dan kebanyakan mereka jawab belum lagi. Bila saya tanya kenapa belum tanya? Kata malas lah, nanti takut lah. Jadi sebenarnya kan fight majikan ini tidak patut menjadi pilihan yang pertama sekali. Dia patutnya jadi satu solution yang terakhir, last sekali. Sebelum kita sampai tahap tu, sepatutnya kita kalau ada apa-apa masalah, tak kiralah dengan majikan kita pun ataupun dengan siapa pun lah, kita sepatutnya mencari satu solution ataupun cara penyelesaian yang lebih harmoni. Okey. Jadi mungkin kalau kita tanya kepada syarikat kita, majikan kita ataupun HR ke, mungkin mereka ada sebab dan mereka boleh memberi penerangan. Okey. Ataupun mungkin mereka pun tak perasan. So, janganlah kita terus tiba-tiba je sikit-sikit nak fight dengan majikan. Nak fight dengan majikan. Sebab fight tu patutnya jadi yang terakhir. Kita kena ingat dalam apa-apa pun bila kita fight ni, yang dia orang kata apa? Yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Jadi sebab tu pilihan utama kita untuk menyelesaikan masalah adalah dengan cara harmoni terlebih dahulu. Okey. Dan kita pun kena ingat, kalau kita betul-betul nak fight kan, okey, Indian kita kena pergilah. Okey. Contoh dia, kalau ianya melibatkan kita punya pampasan ke, gaji ke dan sebagainya, kita pergi ke JTK. Dan sekiranya ianya melibatkan pembuangan pekerja ataupun melibatkan katakanlah constructive dismissal, dan kita pergi ke Jabatan Perhubungan Perusahaan. Dan kita kena ingat kalau pergi JTK okey lagi. Kalau pergi ke Jabatan Perhubungan Perusahaan, okey, pertama sekali sebaiknya saya selalu recommend discuss dulu dengan lawyer. Apa-apa hal pun discuss dulu dengan peguam. Dan kita kena ingat, apabila dia pergi JPP dan sekiranya kes itu masuk mahkamah, dia bukannya hari ni masuk mahkamah, minggu depan dah selesai dah. Dia makan tahun. Okey. Dan kita pun kena ingat ialah bila kita nak filekan apa-apa kes ke apa ke, semua tu memerlukan modal. Jadi sebab itulah saya selalu nasihatkan, cuba cari penyelesaian yang lebih harmoni terlebih dahulu. Sekiranya tak ada penyelesaian, semua dah buat, dan barulah kita pergi untuk fight dengan majikan kita. Okey, tak kiralah pergi JTK ke ataupun pergi ke JPP. Faham Itu adalah last resort.